Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amihana binti Amirul Azmi. Saya merupakan murid tahun 5 efektif dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Permatang Bulus, Perang-Perang Utara, Pulau Pinang. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang bertajuk 100 Perkara Kamu Patut Tahu Tentang Lautan. Buku setebal 48 muka surat ini telah ditulis oleh Claire Oliver dan diterjemah oleh Nur Hayati Mokhtar di Institut Terjemahan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Buku 100 Perkara Kamu Patut Tahu Tentang Lautan ini mengandungi 21 tajuk kecil. Telah dicetak dan diterbitkan di Malaysia oleh 18 Press Sendirian Berhad yang terletak di Kuala Lumpur. Cetakan kali pertama adalah pada tahun 2010, manakala cetakan kedua pula ialah pada tahun 2011. Apa itu lautan? Jika kawan-kawan nak tahu, lautan meliputi 2/3 permukaan berbatu di bumi. Jumlah keluasan lautan kira-kira 362 juta kilometer persegi. Ini menunjukkan bahawa lautan adalah 2 kali ganda lebih luas daripada daratan. Terdapat 4 buah lautan yang utama, iaitu Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi dan Lautan Arktik. Lautan Pasifik merupakan lautan terbesar. Lautan kelihatan berwarna biru, hijau atau kelabu disebabkan cahaya mengenai permukaan lautan. Buku ini juga menceritakan tentang pasal surut pantai, terumbu karang yang berwarna-warni, jerung, paus dan dolfin yang tiada laut, dan banyak lagi kisah-kisah yang menarik dari laut. Buku ini membantu kita mengetahui lebih lanjut tentang bentuk muka bumi di dasar laut, pengembaraan hidup yang menakjubkan, berkaitan laut dengan manusia dan teknologi, bagaimana membuat bendera lanun dan bagaimana menghasilkan air laut buatan sendiri. Buku yang penuh fakta menarik dan berbagai ilmu pengetahuan ini memang tidak rugi dibaca. Bahasanya yang mudah difahami, diselitkan pula dengan pelbagai gambar yang berwarna-warni, amat menarik perhatian saya. Jom tunggu apa lagi? Cepat membaca bersama saya. Sekian, terima kasih.